dulu, lama dah lah cerita ni, Ana ada mengajar dekat satu surau, area Shah Alam ni lah, tak nak sebut surau mana, atas sebab-sebab keselamatan. Jadi dekat surau tu ada geng-geng Arab semayang, mungkin daripada Algeria, rubama kemungkinan. Jadi lepas semayang tu, lepas ngajar, dia jumpa Ana. Dia kata, aku tengok engkau ni pandai bahasa Arab ya, engkau boleh baca kitab Arab. Okay, bolehlah, khairah. Kata, taklah banyak, dia biasa je. Dia kata, engkau boleh tak pesan dekat masjid negeri ni, masjid negeri. Kata, pesan apa? Dia kata, apa benda masjid negeri ni, bila berdoa hari Jumaat, kan kita ada doa, Allahumma inna natawassalu binabika, ya Allah kami bertawassul dengan Nabi kamu. Kan kami bertawassul dengan Nabi kamu. Dia kata tu syirik, dia kata. Satu masjid syirik, dia kata. Aku rasa nak penampar je buku Arab ni. Orang ngajar kau, stupid punya Arab. Tu. Dia duduk tempat kita cakap banyak. Oh geram Syekh. Sedap-sedap kata syirik kau. Siapa tak sakit hati? Lepas tu jumpa lagi dia seorang Arab ni. Dia imam orang jemput, jadi imam dekat sebuah masjid dekat Kelana Jaya. Dia call Ana, nak sangat jumpa, tak siapa bagi nombor anak kat dia, Ana pun tak tahu. Mula okey lah. Lepas tu dia kata, aku nak tanya kau sikit, apa hukum sebut usalli fardal maghribi, apa hukum? Dia kata, kan kita hukum tu niat wajib. At-talaffuzu biniyati sunnatun. Talaffuz sebut usalli sunnat lah. Kau belajar mana dia kata sunnah? Ada hadis Nabi kata benda tu sunnah. Bid'ah tu. Ni mangkuk ni. Kau Wahabi, kau nak buat perangai kau kat sini. Orang kita pun satu juga, punya berlambak imam kita, nak ambil imam kat luar. Kadang aku hangin betul lah benda macam ni. Nak ambil bukan tak boleh, buat syarat. Huna mazhabus Syafi'i. Negaraku mazhab Syafi'i. Kau jangan nak menggatal bawa mazhab lain masuk negara aku. Hormat sikit tuan rumah. Kau jangan nak buat keras kepala kau. Ini tidak. Aku geram sakit hati kau tahu tak? Kalau ulama tu cerdik pandai lain. Anda ingat dulu beberapa tahun dulu, almarhum Syekh Muhammad Mahmud Siam. Syekh Muhammad Mahmud Siam ni tuan-tuan bekas Imam Masjid Al-Aqsa. Bekas Imam Masjid Al-Aqsa. Dia pernah ceramah dekat Masjid Negeri dulu lama, dekat bawah. Anda ingat dia datang Ramadan, lepas tu kita buat sembahyang hajat besar-besar, sembahyang tarawih besar-besaran, lepas tu ada ceramah Palestin dekat stadium negeri ni lah, dekat stadium yang kecil tu. Jadi kan, sebelum bersembahyang, dia tengok dekat kita orang, dia suruh anak terjemah lah, dia kata, korang kat sini witir, korang kunut ke tidak? Anak kata kunut lah, tapi lepas 15, malam ke-15 dalam mazhab Syafi'i baru kita kunut. Oh, dia kata aku Hanafi, aku mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Hanafi, witir ini ada kunut sejak malam pertama lagi. Mana Ramadan, malam pertama tu witir dah ada kunut dah. Tapi dia kata dia kena korang semua Asy-Syafi'i ihtiraman li mazhabikum, kerana menghormati mazhab kamu, maka malam ni aku bertukar menjadi Syafi'i. Gitu. Reti dia. Di Imam Masjid, kan? Di Imam Masjid Al-Aqsa, dia reti raikan mazhab setempat. Dia tak buat kat kepala dia, lantak kau ada aku kisah, aku imam, kau ikut aku lah, cakap banyak. Tak ada. Dia tanya dulu, oh sini macam gitu, okey, aku ikut mazhab Syafi'i kau. Gitu. Dan ramailah, banyaklah dia ulama-ulama yang reti, dia berlapang dada dalam perkara-perkara macam. Tapi kadang itulah yang baru-baru belajar ni kau, yang baru-baru belajar, baru-baru kenal kitab, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Aku hempuk paling kuat dengan kitab baru tahu. Ni geram tuan-tuan.